kita kena tukar dengan kereta hitam. Hello geng, selamat pagi. So hari ni kita seawal pagi kita bergerak ke Kota Tinggi. So hari ni kita ada inspect 83 ekar tanah di mana? Di Mawai. Di Mawai. And then kita akan terus ke Tanjung Serindit Pengerang. So kejap lagi kita orang bawakan korang untuk view sama-sama dengan kita orang. Check it out. Okey geng, kita dah sampai ke Sempang Perani. So mungkin dalam lagi 5 minit kita akan sampai ke destinasi. So hari ni sampai ke JT kita akan kena seberang pula sungai dengan naik bot untuk sampai ke resort. Resort yang berkeluasan 83 ekar ni. Jadi ni antara perjalanan yang agak sedikit adventure untuk hari ni. Dan insyaAllah kita akan release. Nantikan guys. Okay geng, kita dah sampai dekat JT. Ni JT Mawai lama. So boleh tengok. Ni JT yang biasa dia orang mancing udang udang galah. So kita tunggu wakil owner untuk kita gerak ke destinasi. So nantikan guys. Ali, masuk Ali. A few moments later. Okay guys, kita dalam perjalanan menuju ke tanah 83 ekar. Nak kapal terbang? Itu kalau lagi mancing pelan-pelan di bawah. Tapi kan nak pergi silong tu belah petang balik. Boleh tak Ustaz? Office saya dekat Keempat lah bang. Office saya kat Kempah Utama. Pertama tu pada dah dekat muka. Alah tapi sekejap je naik drone. Okey. Kita boleh tengok ke sepanjang sungai ni ada apa? Orang mancing udang kan. So kejap lagi kita naik drone, kita tengok kawasan 83 ekar tu. Baik. Okey geng, minyak habis pula kat tengah-tengah ni. So kita santai berkelah kejap di atas bot ni. Tengah bancuh minyak di tengah-tengah.
Okey, kita dah sampai. Jeti apa? Jeti apa ni? Mawai Village. Jeti Mawai Village. Mawai Village. Okey, di celah lorong-lorong. Kita dah sampai dekat lokasi tanah. So sampai je dekat jeti Mawai Village ni. So kita dah nampak lah ada 2 kolam ternakan ikan. Okey, cuma sekarang ternakan ikan ni tak dijaga sebab memang kita nak jual. So tapi dah ada kolam ready lah. So boleh tengok sebelah. So ni antara gambaran awal. Okay, di atas tanah ni actually kita ada 50 ekar tanaman sawit. So kita ada lebih kurang dalam 6 ekar dusun durian. Dan sebahagiannya adalah chalet lah yang lain. So kalau kata nak buat camp, bina semangat nak buat camp, so memang sangat-sangat sesuai lah. So antara info lain, ada lebih kurang dalam 52 kolam kecil untuk benih anak ikan, dan ada lebih kurang 6 kolam besar. Dan ada juga kawasan untuk ternakan ayam, lembu dan juga kambing. So memang sangat baik lah kalau kata untuk buat resort, memang sangat cantik. So kalau kata nak buat camping ataupun tempat campsite ataupun tempat camp bina semangat pun okey, sebab kawasan dia sangat tenang. So dia ada satu pelantar kat sini, yes, untuk kita menghirup udara segar. Okey, dan daripada sini boleh nampak gunung-gunung yang ada di sebelah depan lah. Ini adalah tempat kawasan tanaman untuk pisang, durian
dan juga pokok buah naga. Ni antara natural farm lah. Okay, ini kawasan sekitar clubhouse. Okay, ni adalah keadaan clubhouse dia. Tengok ada table park sini. Dan kalau kata ada orang yang nak buat program motivasi pun cantik, kawasan yang sangat tenang, so memang baik lah. So ni antara dewan yang boleh digunakan. Okey, ni antara bilik-bilik yang ada dalam clubhouse. So ni bilik-bilik lah yang disediakan dalam clubhouse. After renovation almost dalam 7 juta, senang cakap belum lagi digunakan, sebab siap je renovation MCO. Jadi after MCO dia tak continue lah. So kalau kita tengok memang sangat cantik. So di dalam clubhouse ni boleh duduk almost dalam 40 orang lah. So ni antara lorong di dalam clubhouse yang ada bilik-bilik. Okay, ni antara bilik-bilik dia pun boleh kata besar. So sangat cantik lah. Dek, yang ada rumah tu bukan sana? Yang ada rumah punya bukan Saya punya. Oh, ya. Oh, gila. Dia duduk situ? Ya. Dia duduk situ? Apa betul tak? Ada semua boleh tak? Dia cover saja. Cover saja. Awning saja. Ada orang duduk. Sini dua orang. Dia 2 orang saja lah. Kerja lah, bekerja. Bukan. Bekerja duduk organik house sana. Oh. Ini lah customer duduk punya. Dia tak ada duduk sana punya. Dia duduk tempat lain. Sana organik house. Betul lah, organik sana. Yang dia suami. Yang itu tempat sayur lah. Tempat sayur. Nampak. Okay gang, yang ini adalah kawasan kolam-kolam kecil. Ni ada kolam-kolam kecil. So kolam-kolam kecil total ada lebih kurang dalam 52 kolam. Ini nak mau masuk barang je dah kos tinggi kan. Sini dulu ada awning, dia letak udang. Dia letak udang. Udang. Alah, udang lah. Kuda. Kuda. Apa? Kuda. House lah. House lah. Kuda. Dulu dengan gandeng Ya. Tapi dia dulu ada itu awning, tapi dia tak ada lagi. Orang ambil duluan. Ini warehouse. Ada warehouse. Dulu dia ada awning ni. Orang ambil. Tapi ada lagi orang. Okey, ni ada 3 lagi lah. Ini ada dia datang. Ini banyak buah-buahan lah. Tak ada orang makan lah sebab buah. Jangan orang jaga lah. Kuda dulu ada berapa ratus? Banyak lah? Tak sure kita mati. Dah tak ada dah. Tapi yang motong abang juga? Saya kira satu grup dengan dia lah. Perempuan dia, saya. Seorang motong, seorang nolak lah. Seorang Buang lugaya. Buah kan. Okey, ini kita dah sampai dekat organic farm dia. Ni kawasan organic farm lah. So dah siap dengan bumbung, kawasan dah lengkap. Cuma tanah ni tak ada yang uruskan. Jadi organic farm ni tinggal batas je lah. Okey, ni kawasan dalam organic farm. So banyak lah. Besar. So kalau siapa yang nak beli, ini pun boleh jadikan satu tempat untuk tanaman lah. Untuk tanam-tanam sayur. So memang nice.
Okey, ini adalah struktur. Dulu diorang buat kandang kambing dengan ada kawasan untuk kuda. So inilah di bersebelahan dengan organic farm. Buah makisa guys. Oh, banyak. Ini benih dari luar negara. Makisa. Yang warna kuning. Ini dah tak pakai baju lah. Ini organik punya. Jom. 2 kali lah. Itu biarlah rambut. Air hilang dah. Dia main rompat budak ni lah. Orang dua kali ambil kan? Kali ambil dah. Main lompat je. Kita kena naik dulu. Dia pun nak jalan. Okey guys. Jalan dulu kan. Boleh lagi. Boleh. Yalah, nanti duduk orang empat lagi nanti mah. Alah, biar rambut je lah tolong kat. Macam ni. Ni. Okey. Kau punya yang mana sana? Ni siapa punya? Ada saya punya. Oh. Ada je lah mana. Setiap malam ku tunggu panggilanmu, hati ku menanti. Okey guys, kita nak pergi tengok satu lagi tanah di Tanjung Serindit. Jalan menghala ke Tanjung Melungkur. So tanah berkeluasan lebih kurang dalam berapa ekar? 8 ekar. 8 ekar. Lot international lot. Jadi sesuai untuk semua bangsa. Okey. Dan di atas tanah adalah tanaman sawit. So siapa yang mencari tanah pertanian berkeluasan 8 ekar, so nanti kita akan release. Check it out. Kosong kan? Kalau saya nak duduk dalam boleh tak? Tak, duduk dalam. Layankan rumah di dalam. Kau ikut mana tadi? Mana kota ke? Tak. Apa? Saya ikut. Kau potong aku tadi? Tak perasan. Macam mana saya boleh ada ke depan? Itulah pasal. Saya pun belit. Padahal aku keluar laju dah. Abang ikut perani ya? Ikut perani ya? Tak, saya ikut Aping. Oh, kau ikut daripada Aping. Aku tak jumpa. Okay guys, kita kat atas Hilux sekarang ni. Nak pergi tengok tanah Tanjung Serindit. So, cabaran kedua, kita naik Hilux. Tadi kita naik sampan, hari ni kita naik Hilux pula. Dia sampai Paya, nanti kita pergi kat Paya. Atas nampak tak pokok tinggi tu bukan kita punya. Kita punya pokok pendamping dia. Lepas tu kita pergi sana, kita berhenti kat sana. Daripada sini. Yang ada buah kat mana? Apa dia? Yang ada buah ni. Ini ya. Itu hantar gambar tu. Ni ya. Oh ni ya. Ni baru ini pokok. Baru habis ni. Lepas browning sosial ni. Dulu orang tu tak janda ni. Ni macam ni, dia orang curi ni. Sebelah ni tak tahu tuan siapa, dia orang curi lah. Ada satu grup kat ni.
Ni baru 8 tahun dah. 8 hingga 9 tahun. 8 hingga 9 tahun kan. Sebab tengok masih pokok pahat ni. Yang depan mula-mula yang kita parking tu, dah lama. Tak, sebab tengok ni pokok pahat Kita pergi depan sana Okey, boleh. Nanti kita pergi sana, tengok pusing kat sempadan tu. Nanti baru kita masuk bawah ada laluan tu. Okay, Li, kau on. Kau on, Li. On pusing rotate. Yang ni kan. Oh, dia dah pacang lah. Dah pacang baik kan. Kalau bawa ekor tadi, mampu tinggal dalam. Tadi masa pun dah gerak. Aku minta ya dah pusing. Boleh pusing. Tadi ingat tak bawa? Baik-baik. Kita kena tukar dengan kereta hitam. Kakak ni mampus kalau masuk kebun ni. Yang tu lagi lewat. Tapi bersih kan. Dia dah brownie. Bersih lah, dia punya dia dapur bacun. Oh, dia ada panjang lah. Apa jam? Okay, tadi daripada sana Sampai sini. sampai sini kita punya. Yang itu naik ke atas. Kita lagi pergi atas. So maknanya ni sampai sini je lah. Sampai sini. Yang pokok tu dah berlainan Di saiz. sebelah dah lain lah. Ni turun bawah semua ni. Turun bawah. Supaya nanti kita pusing kat situ. Kita nampak penjuru atas tu. Badan dengan semak tu. Jadi ujung ni, ujung sana kita dah nampak. Sekarang kita tengok atas. Lepas tu kita pergi ke Pergi bawah. Bawah ada kawasan lapang. Maksudnya? Maksudnya nak naik drone. Boleh kot? Boleh. Boleh. Kita naik drone daripada buah je lah. Boleh. Bersihkan lagi cantik tu kat atas. Oh. Ni atas dia. Sampai sini kan? Ya. Pak tuan kan? Okey. Okey. Kita turun bawah kan? Ni siapa? Baik-baik ni. Ha? Aduh. Kena juga. Orang rambut gondol. Oh, banyak buah ni. Kalau lagi 2 bulan, 3 bulan. Tapi dah browning, ada orang jaga baik lah. Ali ambil gambar pokok ni juga. So pokok ni kita nampak pokok yang 8 hingga 9 tahun dah. Dia pokok pahat nama dia. Tahu pokok pahat ni? Dekat. Ya, Kalau yang kalah tu dia dia kalau sabit lain-lain. Dia 10 tahun atas dia dah pakai sabit. Satu lebih. Aduh, kena juga ni. Tu bawah boleh naik drone. Dia boleh naik kejap lah sebab bateri yang sikit. Tak apa, naik atas kau snap gambar, ambil video keliling dah turun balik. Yang lama-lama dia nak kau buat motor dia sekitar. Wah, real lah. Kamera trofi lah ini. Kita keluar terus Keluar. Nampaknya kita punya media dah lepak dah ni. Tersandar dekat belakang highlight. Whoop. Okay guys, kita dah settle untuk night road view tanah di Tanjung Serenit ni. So tinggal kita siapkan proposal, tinggal kita dah boleh advertise lah. So keluasan tanah lebih kurang dalam 8 ekar. So umur pokok lebih kurang dalam 8 ke 9 tahun. So memang cantik lagi. So pengeluaran buah boleh hampir 4 tan setiap bulan. So memang cantik lah. Dan kalau kita lihat kawasan kebun, boleh tengok keliling, pokok terjaga, baru selesai browning,
baru selesai baja. Okay, so siapa yang nak beli, senang cakap untung. Sebab apa, dah boleh ada ROI untuk return income lah. Okay, kalau tengok buah masih lagi buah pahat, maksudnya pokok almost dalam 8 ke 9 tahun. Okay, so kita dah nak jalan keluar. Nanti kita siapkan and then kita release lah. Masuk pakai Honda tadi, bumper depan kat dalam, belakang. YV gua tanggal bawah. Berapa banyak projek je? Projek? Tak ada. Ada sikit lah. Buat renovation lah. Kerja government tak ada lah. Saya buat kerja Datuk kat Tanjung Lepas. Ni tengah buat surau cat dekat Damansara Lake. Damansara Lake. Nak pakai sebelum puasa. Pagi hari Sabtu lepas hantarlah anak Dayak. Tak siap aja, tapi yang main dalam siap, dah siap lah. Dia ganyang 1 hari je. Ubah semua. Ha? Ubah atas sekali. Tak. Ubah atas sekali tak? Dalam ceiling dia tak ada kubah surau tu. Oh, tak ada ubah. Tahu ni tak dengar pun tu dah. Pandai dia lah. Budak-budak ramai. Cat ada 20 lebih. 20 lebih. Yang cat kan. Ramai. Kalau budak yang civil, adalah 8 orang, 10 orang. Tapi sub banyak. Tak banyak. Petik je. Ting. Budak Indon. Ada yang budak sini, ada Endon. Satu grup tu Endon. Jadi buat 3 pintu ke Endon. Pasing lah, budak pasing kan? Tak, semua memang sini lah. Bukit yang tu dah naik belum tadi? Bukit ni baru nak naik. Ha? Baru nak naik. Dah sampai lah. Kat kereta? Depan tu dah kereta. Ni palang ni. Oh, tadi dah tu bukit tu. Ni palang ni. Mana kita nak nampak kalau dia tak ada. Nak cari tanah. Ya. Dia cakap ada pancang. Jenuh nak cari pancang. Memang tak masuk lah. Macam mana nak masuk? Dia nak sekali-sekali arung jalan. Okay guys, selesai sudah. Jadi now kita berehat sebentar dekat Belungko. Kita makan asam pedas Tanjung Surat. Di sempadan Tanjung Surat. Tu sana Tanjung Surat. Tagap. Okay guys, seawal 6 pagi kita dah bangkit, kita dah bangun, bergerak daripada mana? Daripada mana? Daripada Peling. Peling sehingga ke Pasir Gudang dan juga Kota Tinggi, dan last destination kita adalah di Pengerang. Okey, di sepanjang perjalanan alhamdulillah dipermudahkan dan kita dapat inspect, dapat naik drone, dapat naik gambar untuk tanah 83 ekar. Dan insyaAllah tanah ni kita siapkan proposal untuk kita advertise. Dan juga ada satu tanah 8 ekar di Tanjung Serindit. So itu pun antara tanah untuk dijual. Dan ada penghasilan, orang kata tanah yang dah ada penghasilan. So siapa yang beli boleh dapat ROI. Alright. So kedua-dua ni insyaAllah kita akan bentangkan. Dan kita akan bagi the best price. So kalau korang kat luar memang ada klien ataupun customer-customer yang memang nak cari tanah untuk resort, ataupun nak cari tanah untuk investment, ataupun nak cari tanah untuk business, kita ada 2 tanah ni guys. Alright. So
sepanjang overall hari ni sukses. Okay, InsyaAllah kita jumpa the next video. So kita akan shoot tanah 93 ekar di Selong dan juga tanah di Gelang Patah. So nantikan guys. Assalamualaikum.